Makan meatball dengan nasi? Mesti ada yang tak pernah try makan meatball dengan nasi. Biasa duk makan dengan pasta atau spaghetti kan. Jadi hari ni jom kita buat meatball masak sambal kering. Lauk ni kalau korang lapar tengah-tengah malam pun memang betul-betul boleh bangkitkan selera. Cara nak masak dia mudah sangat. Goreng dulu meatball ni, minyak sedang-sedang je. Goreng sat je untuk nampak ada garing-garing sikit. Untuk resepi ni kami guna meatball dari Kola Meat House. Isi daging dia memang padu, memang puas hati sebab dia orang guna daging tempatan yang fresh. Satu pack ni korang akan dapat 10 biji meatball tanpa campuran tepung, isi daging saja 100%. Daging betul-betul juicy dan padat, yang penting halal dan keluaran muslim. Kalau korang nak rasa kesedapan daging segar tempatan, meatballs ni memang recommended. Jom sambung masak. Nak buat sambal kering ni tak perlu letak air dah. Kicap ke sos ke tak payah dah. Biar simple, nampak pun low profile, tapi kejadian dia memang tak relax. Yang pasti korang kena cuba nanti. Wangi, menyelera kan. Kena dengan nasi panas-panas, apa krenyek-krenyek je dengan meatball ni. Memang layan. Korang nak rasa?